Suatu hari, Amin telah diamanahkan oleh Tok Penghulu di kampungnya untuk menjaga hasil pertanian orang kampung. Tok Penghulu telah memberikan amanah tersebut serta menasihati Amin agar menjaga amanah tersebut dan mengingati Amin bahawa betapa pentingnya menjaga duit tersebut. Amin, mari ke sini sekejap. Ya, Tok. Kenapa? Tok ada amanah penting untuk diberikan kepada kamu. Ini duit hasil pertanian orang kampung. Tok nak kamu jaga ia elok-elok. Ini adalah amanah yang besar, Amin. Baiklah, Tok. Saya akan pastikan wang ini selamat. Ingat bahawa menjaga amanah adalah tanggungjawab yang besar. Jangan sesekali lalai atau leka. Wang ini adalah hasil titik peluk penduduk kampung kita. Saya faham, Tok. Saya berjanji akan menjaganya sebaik mungkin. Bagus. Tok percaya pada kamu. Jangan hianati kepercayaan Tok. InsyaAllah, Tok. Saya tidak